Setiap pagi, kita melangkah masuk ke tempat kerja dengan niat yang baik dan tanggungjawab yang dipikul. Masa yang diberi adalah amanah dan setiap minit membawa nilai. Namun, dalam kesibukan dan kebiasaan, perkara kecil mula diambil ringan. Keluar sekejap, lewat sedikit, tanpa sedar amanah mula terlepas perlahan-lahan. Yang sarapan luar tu bukan 8.30 awal lagi. Buat pun tak sampai lagi. Awak tu kerja dah mula. Tak elok pula. Pandai-pandai dia kantong pos tu. Pos tu malam tu. dah dah lulus. Biar je nanti pandai kita cakap. Dah makan tu. Awal Itulah tu. macam tu. Jual dulu. Tengok ke mamak Tapi ni. apa nak tanya Amir dulu? Kenapa tak dia? Bagi baca. Cari tu. Ya. Macam lah kau dah. Kita nak bisa makan aja. Tadi apa ni? Buat sebab dah je. Kita makan. Masak ni. Kalau masak dia. So ini makan kat depan je. Ini kan dah masuk waktu kerja sekarang. Kan tak kerja je. Sebab dia listen je. Sebab orang nak kerja tu. Yang baru saya ingin tegaskan sesuatu. Kita sebenarnya dibayar gaji. Apa. Sekarang kita lagi bukan sekejap. Apabila yang salah mula dianggap biasa, teguran terasa seperti gangguan. Kita memilih untuk diam dan masa berlalu tanpa disedari. Yang hilang bukan sekadar waktu, tetapi nilai diri kita sendiri. Pasal saya isteri lain kan. Berapa ni? Meeting kita start 10.30. Mana yang lain? Tadi saya ada nampak mereka bertiga dekat bawah. Pukul 8 saya sekarang nak keluar. Ini baru beri contoh yang tak baik ni. Sebenarnya ni. Betul, saya setuju. Tasha, tolong kau orang boleh? Macam mana ni? Kau nak kasi kita dulu ya? Atau kita apa? Ya. Masalah bersih ni. Kat ini ada kelas. Ada dia bincang barang. Kalau aku sekolah ada meeting ya. Baru sebenarnya kan nak jawab dengan acaan. Kau ni macam biasa. Okey, cuba dia bukan kita. Jom lah. Banyak. Serius apa? Macam mana ni? Korang dari mana? Kerja tadi. Sekarang kan waktu bekerja. Tapi korang tak boleh keluar tanpa kebenaran. Maaf lah sebab dari sini. Sebelum ini buat tadi tak ada kena pun. Tolong jangan biasakan benda yang tak betul. Baik. Amanah tidak hilang sekaligus. Ia hilang apabila kita memilih untuk tidak peduli. Kerana integriti bukan tentang siapa yang melihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa yang melihat. Maaf, aku lambat sikit. Kenapa awak semua lambat? Awak rasa sarapan masa kerja tu ada satu perkara kecil ke? Tapi itulah kemulaan kami integriti dan disiplin seorang pekerja. Saya dapat aduan awak semua selalu keluar makan sebab tu bekerja. Terima kasih kepada yang berada di Sorry yang pasal tadi ketika orang membuat silap sebabkan sesuatu kerja harap kita orang tak buat kita kerja untuk berkomunikasi kalau amanah kecil kita berjaga amanah besar dan kita berjaga sama sebelum atau dalam kerja One is the loneliest number that you
It's a wrap.